Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya semula dalam Short and Sweet Ramadan. Hari ini saya nak berkongsi pula tentang satu perkara yang sangat ramai orang inginkan, iaitu keampunan Allah. Jadi untuk mendapat keampunan Allah ini, kita perlu bertaubat, betul? Alhamdulillah, bulan Ramadan ini adalah madrasah yang paling utama untuk kita memburu taubat dan juga keampunan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin. Yang ini dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat. Jadi dalam bulan Ramadan ini, sahabat-sahabat semua, jangan malu untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keampunan, kemaafan dari dosa dulu kita yang lama, sama ada yang tersembunyi atau yang nyata, sama ada yang lama atau yang baharu, sama ada yang sengaja atau tidak sengaja. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa adalah seperti orang yang tidak ada dosa padanya. Semoga madrasah Ramadan ini memberi 1001 makna kepada sahabat semua dan semoga mendapat Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.